Cara untuk awak bercakap dengan sangat power, remarkable, awak puas hati dan diingati adalah salah satunya adalah awak memang kena cari karakter ataupun personality diri sendiri. Mana kata kita memang kadang kita boleh tiru orang lain, kita boleh tengok orang lain kan, tapi sebenarnya kita tak boleh nak jadi orang lain, kecuali personality orang lain tu memang kena dengan diri kita. Contohlah, kita ni tak pandai buat humor, tak pandai buat lawak, kita pun cuba buat lawak sebab kita nampak buat lawak tu orang suka kan, orang rasa best. Tak, kita kena cari apa kelebihan kita, kekuatan kita, dan polish around that. Dan bila mana kita buat macam tu, orang akan rasa sendiri the aura, the energy. Jadi awak semua kena cari siapakah diri awak, personality, karakter diri sendiri. InsyaAllah awak akan boleh bercakap dengan karisma. Cakap je.